Minta nasihat anak muda yang malas belajar agama. Siapa tak belajar agama, kebiasaannya dia tak faham agama. Bila sudah tak faham agama, dia akan langgar patang larang agama. Bila langgar patang larang agama, masuk neraka. Itu saja. Kita dalam dunia banyak tempat kita boleh kona. Akhirat tak ada. Dua jalan saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kumpulan masuk syurga, satu kumpulan menuju dalam api neraka. Nauzubillah. Tak ada tempat ketiga. Contoh, bila semayang tidak betul, maka tidak sah. Dak belajar bab tahi, bab kecil, kena dikain, kena diseluar, semayang tidak sah, dalam kubur kena katok. Nabi jalan dengan sahabat. Siapa dua ti kubur, Nabi berhenti. Lama Nabi berhenti. Kemudian Nabi kata, innahuma yu'azzabani. Kedua mayat dalam kubur ini sedang kena pukul. Wa ma yu'azzabani min kabir. Tidaklah dipukul sebab dosa besar. Bukan sebab curi balok, bukan sebab rogo bersiri, bukan 40 kes rasuah, bukan ni. Benda kecil. Amma ahluhuma, salah satu dari mayat yang kena katok ni, la yatamfi anil bauli, tidak basuh kencing betul-betul, lepas kencing. Air kencing kena di jauh duduk muda kita tak belajar bab najis bab apa. Dia berhenti tepi jalan RZ. Buka zik itu. Faham lagi? Air kencing bahan di seluar, air kencing bahan di peha, air kencing bahan di seluar jin, air kencing neles lutut. Betul tak? Mayat tak diterima, kena katok. Siapa tukang katok? Malaikat